Ada kau punya petrol, ada petrol tak boy? Pakai spray apa nama ni? Samurai. Woi, ini tahan ni geng. Wah. Pakai petrol pun tak boleh ni, Ras. Pakai petrol pun tak boleh. Samurai ni. So dekat dalam komen ni guys, kita boleh tengok geng. Komen orang yang ada hati ataupun orang yang tak ada hati. Jadi macam ni guys, ada hati-hati yang dekat badan muka apa semua. So kita dah tahu dah geng, kidding memang tak ada hati geng. Mak diorang meninggal pun rasanya diorang tak rasa apa-apa. Sebab hati diorang ni dah kelam lah. Patah weh. Apa yang dia fikir semua jahat kan. Aku pakai benda ni bertahun-tahun tak pernah macam ni geng. Patah. Astagfirullahaladzim. Jadi pakai speed removal kan. Takut jadi kalau pakai speed removal kena mengarak-arak dia sekali tu. Ini tak boleh hilang. Tak boleh lah sebab aku pakai wrapping geng. Kalau aku pakai petrol, confirm wrapping ni hilang. Tak boleh. Aku belum check lagi habis ni. Aku tak boleh fikir tu. Tak Daus, kalau aku pakai petrol, aku pakai diesel, tak ikut sekali dengan wrapping ni. Sama. Kau pakai speed removal pun sama, tak rosak. Boleh padam kalau pakai speed removal. Tapi masalah dia sekali dengan wrapping kau rosak. So nak tak nak, kesimpulan dia kau kena buang je lah wrapping ni. Udahlah mahal ni lah. Duit lagi kau ni. Astagfirullah. Macam mana ni? Aku baru wrapping lah ni geng. Tak sampai setahun lagi. Ni aku wrapping berbulan je. Wrapping ni cantik lagi tau geng. Tak ada masalah wrapping, tak ada terkupas-kupas ke apa. Cantik lagi wrapping aku ni. Tak ada masalah. Aku print satu kereta wrapping. Ya Allah. Sabar. Tengah sok di dalam. Astagfirullahaladzim. Tengah sok geng di dalam ni. Tapi geng, siapa yang ikuti perjalanan kita orang dekat sini, tak silap 2 ke 3 bulan lepas, memang ada orang sabotaj kita orang dekat sini. Weh, aku rasa aku tak pernah. Aku rasa aku tak pernah buat orang lah geng. Aku tak pernah sibuk pasal hal orang lain. Tak pernah pun aku ambil tahu pasal orang lain nak buat apa-apa. Aku tak pernah kacau orang pun. Tak pernah pun aku kacau orang geng. Aku buat kerja aku je. Cerita orang dalam live pun aku tak pernah cerita orang. Mana aku pernah cerita orang kat dalam live. Kacau orang pun tak pernah. Boleh, tak ada dashcam. Tak ada dashcam tu. Kereta ni tak ada dashcam. Kereta aku pun tak ada dashcam. Kereta ni tak ada dashcam. Tak ada. Kalau kita buka makan ni, aku dah tak ada dashcam. Kita tu 24 jam ada dashcam. Kau mana? Panggil black balik. Maka ni saya balik lah. Jadi kau balik sekarang tu. Kau tak harap.
Astaghfirullah. Itu geng, ada masalah keluarga. Dia terus balik mana ya? Balik Sungai Besar. Balik Sungai Besar. Astaghfirullahaladzim. Tapi aku perasan dia kata ada 3 kereta. Dia memang perhatikan awal sudah lah. Ada 3 kereta kan. Daripada awal dia sudah jadi ngomong awal aku. Daripada awal dia memang sudah itu. Tapi aku tak tahu dia dekat mana. Dia kan tengah sok-sok putas. Mungkin dia perhatikan lama sudah. Mel tak boleh geng. Mel itu dia sampai masuk semalam dia kan kena teruk semalam geng. Demam dia tu dekat rumah. Demam dia. Malam dia kena teruk. Tadi ada ikon kecil yang masuk live. Tak, aku Yang pertama dia main mak bapak aku. Tak Aku tahu pula betul-betul dia datang sini. sedih, geng. Mangsa ni kereta syaraf. Aku kan sedih. Aku kan sedih sebab pasal kereta aku macam ni, geng. Sedih sebab Nak rapping bukannya. ada manusia sejahat ni, geng. Gila lah. Aku sedih Melayu dengan Melayu menjatuhkan. Bukan aku sedih sebab buat macam ni. Sedih tengok perangai Melayu dengan Melayu ni, geng. Tak, aku okey. Tak, aku macam Ada rezeki besar tu Ras, percaya. bukan aku Dan dekat event ni selalu begitu. Kau pun tahun lalu. mana ada aku ambil tahu pasal orang, boy. Kau tak kacau orang pun. Mana? Tak, bukan, geng, aku sedih, aku keluar air mata bukan sebab orang, bukan sebab benda ni, geng. Duit boleh cari, geng. Sedih sebab aku mengenangkan perangai orang seteruk ni. Sejahil ni, geng. Aku jahil pun tak adalah sampai tak macam ni. Tak adalah sampai macam ni. Cakap kat situ menipu sial, kat situ tulis butu. Kau tengok kat dashboard tu buat. Dia tulis apa? Nampak, aku nampak. Dia tulis gemuk apa? Ajar betul. Sampai dia shaming aku. Sebelah situ dia tulis konten. Aku tak tahu cek lagi kat belakang ke apa. Bina ke orang gemuk, geng? Baras. Sinilah kau, weh. Aku tak boleh. Sini kau! Kau komen kau. Komen kau, ha? Kau komen. Kau jadi jantan sini kau. Kan. Kau jantan kau sini kau. Jantan. Jap aku cek belah sana. Aku takut kau menyorok-nyorok. Kau jangan kau. Sini kau ada sini kau. Hah? Kau sini tak? Sini kau. Kau bikin kawan ku menangis lah, siot. Dia tu ada anak bini lah, weh. Mau kasih makan. Boy. Bini lah di rumah kau. Tangguh subuh-subuh ni kau tengah berenjoy. Dia tengah berusaha, weh. Cari rezeki. Kau sini lah kau. Boy, jangan, boy. Boy, sini, boy. Bang, kalau kau mau tunjuk gangster, kau mau tunjuk baran, kau kena ingat ada lagi orang lebih baran dari kau. Ada lagi orang lagi gangster dari kau. Kau jangan mau pikir kau punya gangster, kau punya kuat je. Ini kau. Jangan kau samakan orang lain dengan kau pergi layan orang lain macam ni. Kau kuat sangat ke kau? Pedulilah kau. Kau mau apakah? Majlis kah kau? Apakah yang anda kau? Sini kau. Ingat negara yang tak ada undang-undang ke apa? Sini kau. Weh, kau buat. Weh, ini macam abangku sendiri kau. Kau bikin Bukan aku, bukan boy, aku bukan yang simpang sekarang.
Mana? Boy. Boy, relax, oi. Oi. Kau ni percaya dekat dia, oi. Orang kalau buat jahat, dia mesti takut ni. Kalau dia berani, dia datang terus kat dia tadi. Bukan dia berani tu, oi. Oi, dia bukan dia berani tu, oi. Menipu ni tu, oi. Oi, sini, oi. Air semen pecah ke? Macam boleh hilang. Tapi aku takut wrapping dia tercabut sekali lah. Sebab ni printing. Kau yang lari lah siot. Aku end live lah weh. Aku end live lah mau jumpa kau. Kau yang takut lah weh. Kau takut. Kau lari. Kau 5 orang kan? Boy. Kau 5 orang. Kau lari kan? Boy, diorang takkan ada kat sini dah. Kau percaya cakap 5 aku? orang? Ya, tapi diorang takkan ada kat sini, boy. Diorang takkan ada kat sini. Takkan datang ni boy. Keluar kau sini. Aku sudah keluar. Aku end live lah tadi. Aku end live lah tadi. Takkan datang weh. Kau yang takut lah kau. Astaga. Kau yang takut, sembang lah kau. Tak ada telur lah kau, kasih makan anjing kau. Kau punya telur tu. Sembang kuat lah kau. Ya Allah, tunjuk hero lah di mata gadis dekat live. Aku end live kot. Takkan kau takut. Tadi takut. Kepala kaki kau lah. Aku sekarang sembang lah kau. Aku datang sana, kau sini lah kau. Siapa yang kau bawa? Yang orang ni betul ke dia? 5 orang? Kenapa? Pakai motor. Kau nampak? 5 dalam 3 motor. Tapi jauh sikit. Jalan lurus tu. Dekat simpang. Aku tekan live, aku kejar. Kalang kabut. Keluar daripada simpang. Bang, kau punya barang-barang tu, kau tunggu je. Kami buat report. Kami hantar nanti. Kau tunggu je bang. Okey. 2-3 hari memang kau akan dapat punya. Dapat kau punya. Kau bertapuk lah dekat. Kalau tak ada dapat CCTV. Sekali sini tak ada CCTV pun. Lorong depan pun kau saya mesti ada. Ya, kau dapat kau. Dapat kau. Dapat kau. Sorry saya cakap. Dapat kau. Tak tenang kau bang. Tak, jauh geng, gelap. Jauh. Mana aku sempat nampak dia punya nombor plate motor. Tapi dia memang tunggu dekat simpang tadi 5 orang. Sampai-sampai aku dekat ke sana dia patah balik. Tadi ada
komen viewer aku baca tadi. Astagfirullah. Hai. Ada lagi weh. Ni. Ada situ. Sekejap, pakai daun. Sekejap. Pakai daun. Ada jumpa. Ada lagi. Spray. Pakai daun. Spray tadi satu mana? Ada sana jumpa. Oh, ni lagi. Ni tengok. Dia ikutkan, aku tengok kuning-kuning dengan hitam. Cuba try picit. Tak payah ke bawah, pijit ke bawah. Tengok color. Putih. Betul lah. Diorang buang, abang buat. Kalau habis buat, diorang buang terus. Simpan dekat meja aku lah. Nanti kita pergi report. Astagfirullahaladzim. 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 Kampung kau ni.
Korang sudah tak sih semalam ni? Ramai kan? Ramai kan sampai semalam. Mungkin belum panas yang semalam ni. Confirm. Dua-dua ada begitu. Bukan korang. Kita nak cantik aja. Kita nak pandai. Ini baju betul. Tapi kita tak clean. Sama tu betul. Kita nak bersihkan. Kita nak tanggung. Tak payah okey. Ada paku kat tayar tu, Ras. Ada? Astagfirullah. Ada ni? Ada. Astagfirullah. Aku live. Yang tadi aku live. Aku sedap. Astagfirullah. Besar lah orang ni. Mana kebun? Aku takut buka koyak-koyak sebab lagi. Buka koyak-koyak sebab lagi. Itu memang bapak aku tahu. Aku ada bapak aku. Benda lain kena betul-betul. Dia cakap apa ni? Ada hantu tak? Itu aku tak tahu. Aku boleh lagi. Tapi kalau kau sudah main mak bapak. Lain dia. Betul tak? Orang benci sangat aku pun. Tapi janganlah sampai mak bapak. Betul tak? Ada je benci aku. Tapi dia orang boleh sampai pun main mak bapak. Lepas tu belajar kereta kawan aku begini. Takkanlah sampai macam begini. Buat orang macam ni. Bagus. Sampai manis dah sekarang. Tahu ni kita orang kena tahu ni belak-belak rumah orang tak ni. Sejak tu kita tahu takut lah tak mana aku boleh takut. Sejak tu sejak. Kita akan bawa kandung untuk orang gila. Ada begini. Dalam dan memang macam ni. Kalau kita masuk ke video, apalah dia akan jadi nanti. Keadaan dekat dia. Kalau dia bukan dan sampai tak ada. Itu yang buat kata tadi ni. Cara tidak tidak. Sekarang ni ada undang-undang bah. Lampu aku pun hilang. Hilang lampu aku. Kena rimbat gua tadi. Nasib dia tak rimbat. Dia tak rimbat aku punya ni speaker. Lampu aku dirimbat, geng. Lampu panjang tu.
Barang Daus pun rimbat kan juga. Boy, barang kau hilang gak, Boy? Sebab aku rasa mungkin kereta Boy kat ujung, geng. Dia tak berapa nampak kot. Tak tahu lah, mungkin dia tak tahu, mungkin dia fokus kereta aku. Aku rasa mungkin dia tak tahu nak cakap macam mana ni. Tak apa, geng. Balik ni aku terus pergi orang singgah buat. Kita orang singgah buat report, geng. Astaghfirullahaladzim. 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 Yelah, dia tuju kat aku lah. Dia tahu. Ini orang yang tahulah, geng, yang tengok live kita. Dia tengok live sebab dia tahu dia apa lagi yang okey ni. Dia tunggu timing lah ni, geng, aku rasa. Sebab dia timing dia memang kita tak ada wake up. Tadi silap, geng. Awal sangat kita mention kan kat Bukit Sedang tadi. Tak apalah, benda nak jadi lah. Gemuk BODOH. Kurang ajar betul. Iya bu, harus kereta. Mengajar betul. Tak pernah jadi begini, Boy. Aku mengalir, tiba-tiba mengalir mata aku tadi, geng. Aku bukan fikirkan sebab aku kena tanggung benda ni. Tidak, geng, lillahi ta'ala. Bukan disebabkan benda ni aku boleh cari balik, geng. Aku percaya ada rezeki nanti. Kalau berjadi macam ni, aku cari balik lah. Duit boleh cari, geng. Aku sedih, geng. Aku mengalir mata, aku sedih. Kenapa ada orang sanggup. Aku tak pernah rasanya aku tak pernah kacau orang, geng. Tak pernah kacau orang. Sedih tengok, geng, Melayu dengan Melayu macam ni. Selalu kan kita ada backup kan. Bukit Sedang kan ramai tahu. Bukit Sedang korang search pun dah sampai sini. Silap kita, yang terlalu mention sangat. Memang ngam-ngam kita memang tak ada budak, geng. Balasan aku kot, geng. Mungkin ada salah silap aku dulu. Kadang-kadang apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Mungkin dulu kot aku pernah sakitkan hati orang ke dulu. Sebelum kahwin. Kifarah tu datang sekarang. Aku kereta aku cari rezeki, geng, kereta ni. Kereta aku cari rezeki, geng. Kereta aku yang pertama kali aku beli memang dulu sebelum aku pakai kereta ni aku pakai kereta buruk, guys. Dulu sebelum aku pakai kereta ni aku pakai kereta Honda.
Pergi parah, pergi Honda sampai hangkang kan, sampai hancur kereta Honda tu, dia punya suspension. Bertahun-tahun aku pakai Honda tu, pakai Wajar. Lepas tu ada rezeki aku beli kereta ni. Bapak Ibu, ni aku dah pakai 4 tahun lebih dah. Tak pernah aku rasa jadi macam ni, geng. Paling teruk pun tu hari tu tak adalah sampai macam ni. Kereta Honda tu sampai mereput, geng. Aku tak jual lagi kereta Honda lama tu. Ada orang nak beli hari tu, lama dah orang nak beli, aku tak jual. Padahal aku tak pakai pun. Ada lagi Honda tu dekat dari rumah aku, geng. Honda, kereta Honda apa nama ni, Honda Jerung. SB4 Honda Jerung. Ada kat rumah. Orang nak beli hari tu, aku tak jual. Tak tahu lah, aku rasa macam benda tu aku nak kena tengok kan. Bila aku ada, dia banyak ni kan, kenangan kat kereta tu. Kenangan dulu aku tak ada apa-apa. Honda ni, Honda SB4. Honda, orang panggil Honda Jerung. Ada sekarang kat area rumah aku, tapi aku tak jaga dah, geng. Dia teruk dah keadaan. Tapi at least aku nampak lah hari-hari. Sentimental value. Tak apa, geng. Nanti aku minta teman dorang pergi buat report. Kan dulu masa aku accident pakai kereta ni kan, aku pakai kereta Honda tu balik, pergi sana pergi situ. Tapi tak boleh jalan jauh lah. Weh, sedih siap. Sanggup orang ni. Tak tahu aku nak cakap macam ni. Tak apa orang buat macam ni, tak apa. Duit boleh cari balik. Tapi aku sedih lah. Sedih, geng. Apalah sampai macam ni sekali. Sedih sampai macam ni sekali, geng. Padahal aku rasa aku tak pernah kacau orang. Tak pernah macam kacau orang, geng. Orang yang selalu kacau aku. Tak apa lah. Sekilan nanti. Tak beras, bukan dah tak pernah kurus pun. Siap shaming oh. Gemuk bodoh. Hari tu aku nak pasang dashcam, tapi ni tak kesampaian. Tahu lah, nak pasang busy. Korang tahu tak rapping ni apa, geng? Kalau kita orang jujur lah, korang pergi tengok dekat kedai-kedai rapping. Harga rapping ni, semua ni kereta aku, kalau kereta biasa 4,000 lebih. Untuk kereta aku, sebab kereta aku besar, hari tu aku pasang RM5,200. Betul. Kau boleh tanya dekat kedai rapping, full printing. Dulu masa aku pasang dulu tu, minta kurang, aku minta kurang pun dapat 4,800. Patut dia 5,200 saya bagi, dapat 48. Ada orang jual mahal, ada orang lagi jual mahal sampai 6,000 ada. Sebab dia full printing, geng. Dia bukan stiker biasa. Dia rapping. Dia bukan rapping biasa. Rapping biasa dalam 4K 3K lebih. Yang ni full printing. Dia orang panggil full printing sebab dia print, stiker print. Tapi nak buat macam mana, geng?
Kalau satu benda tu kita kesali, satu benda tu pun, benda tu tak akan balik, geng. Kita end live nanti lah. Sekejap lagi kita pergi lah. Yang mana dekat, boy? Aku nak buat benda ni dulu, geng. Struggle, geng, aku. Masa aku nak rapping ni. Sampai aku ikat perut, geng. Ikat perut. Tanggungjawab aku dekat anak bini aku tak lupa. Ada lebih, aku rapping lah. Lepas tu nak rapping nak kena tunggu lama lagi. Apalah, cari balik duit lah. Jangan nanti aku try, geng. Diorang kata boleh hilang nanti aku try pakai petrol. Tapi aku takut pakai petrol dengan dia punya stiker tu hilang. Tak apa lagi. Terima kasih Tok Kak Ita. Aku yang live dulu, geng. Ada yang tanya aku, geng. Ada yang call, tapi aku silent. Ada yang tanya, ada yang call. Aku pun ada juga kenalan-kenalan anggota, geng. Ada yang tanya-tanya aku, tak apa. Kita settle dulu ni, geng, aku end live dulu. Aku end live dulu ya, boy. Aku pergi sana terus. Terima kasih semua, geng. Bagus rezeki. Semoga rezeki selalu berus kerusan. Sabar, tak ada apa-apa dah ni, geng. InsyaAllah. Kadang-kadang jadi satu benda, geng, masih ada hikmah dia. Percayalah Allah, geng. Allah tu mengatur jalan hidup kita bukan ikut kehendak kita, geng. Tapi ikut perancangan dia. Kalau ikut kehendak kita, geng, aku rasa kita hanyut. Tapi perancangan Allah tu lagi terbaik daripada perancangan kita sendiri. Masih ada hikmah dia. Kalau aku nak kesal pun, geng, sakit, geng. Aku sayang kereta aku. Sakit. Aku sayang kereta aku, geng, ni. Kereta kerja aku. Gila aku tak sakit hati. Tapi nak buat macam mana benda nak jadi, aku nak buat apa pun dia jadi macam tu. So aku redor je lah, geng. Nanti ada yang datang yang baik. Amin. Terima kasih semua, geng, positif. Aku end live dulu. Semoga rezeki selalu korang. Dia apa-apa aku update korang, geng. Okay. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nanti aku cek balik semua. Bye, guys. Masih Kak Ita. Love you, guys. Amin. Bye.